Boleh lawan laksa capit tak? Laksa. Sekarang kita orang ada jumpa lelaki handsome kat sana tu dengan cerita dia owner laksa. Jom kita try Teja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang owner laksa kan? Ya, saya. Abang nak datang sini buat apa? Nak rasa chicken tenders kita ke? Baru nak try. Baru nak Chicken try? tenders Muiz ni. Abang tahu tak macam mana nak makan ni? Shake tu kan? Shake. Shake. Cuba abang shake. Alright, saya try. So ni flavor dia? Yang ni flavour cakul. Flavor cakul. Okay, saya try buka dulu. Ush. Alright, so masuk dalam ni Abang masuk. Alright. So terus shake. Abang shake. Ikut gaya sendiri. Okay. Boleh? Boleh. Cuba abang makan Alright. satu. So kita nak try satu lah chicken tenders ni. Besar ayam. Ayam Muiz memang besar. So kita try dulu. Kita tak main ayam kecil-kecil. Okay, kita try dulu satu lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Oh. Panas. Panas-panas lagi lah. Ya. Makan-makan. Yang rasa tadi cakul kan? Cakul lah. Okay, rasa dia memang sedap lagi-lagi dia punya ayam. Memang crunchy kat luar. Ayam pun besar. And kalau korang nak tahu ni, first time saya try fast food lokal yang boleh shake chicken tenders. So, kalau korang nak try chicken tenders ni boleh datang kat Muiz lah. Lagi satu soalan Cipu Mas. Okay, soalan apa tu? Boleh lawan laksa capit tak? Laksa dengan chicken tenders dua benda yang berbeza. Jadi kita naik sama-sama lah. Okay.